Harga kereta baru 400,000. So pakai 10 tahun tinggal 30,000. Apa kereta? Okey, ini hari misteri nak recommend ini, boleh kata pun kaking. Satu owner pakai sampai sekarang, original cat, mileage 100 lebih saja pun kurang pakai. Kita boleh kata ambil balik, pakailah, isi minyak pakai saja. Okey, 2015 punya Mercedes-Benz E300 2.1 yang hybrid diesel. Ini hari cuma nak jual 31,800 saja. Ini boleh buat full loan kalau buat full loan bulanan lebih kurang 600, lebih bayar 7 tahun sajalah. Okey, sekarang misteri review ini kita kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri baru dapat daripada owner, ini tahun 2015 Mercedes-Benz E300 2.1 auto yang diesel hybrid. Okey, ini kereta boleh kata kaking, cat semua cantik lagi, warna putih original sampai sekarang. Okey, kereta ni tiada kemalangan, tak ada banja. Kereta memang okey, cantik punya lah. Engine, gearbox, suspension semua top, tak masalah. Hybrid memang okey punya. Tadi Mr. D suruh pergi check memang tak ada masalah, boleh pakai lama lagi lah boleh kata. Hybrid memang sistem dia memang berfungsi dengan elok punya lah. Okey, tayar bunga 80% tebal, boleh pakai lama lagi. Okey, lampu kiri kanan boleh kata pun cun-cun cantik, nampak shining. Satu owner pakai sampai sekarang. Owner cerita ini pun kurang pakai lah, mileage dia 130 lebih saja. Memang boleh kata kurang pakai punya lah. Cat semua cantik lagi, nampak cat tiada kemalangan. Tengok tulang semua tegak lawa ni kereta. Okey, ini hari juga nak jual harga termurah 31,800 saja. Ini spek AMG AMG ada panoramic roof lagi, kaca punya roof, bumbung kaca. Okey, ada sunroof, moonroof pun ada. Okey, kereta semua cantik nampak. Lampu belakang pun elok lagi lah. Sport dia semua AMG spek ni. Kereta memang sedap pakai, sedap. Minyak pun jimat sebab dia hybrid, memang jimat minyak lah. Kereta under condition yang very top boleh kata tip top condition. Okey, kita tengok dalam warna hitam. Di banyak yang warna beige color atau warna putih tak cantik dalam. Ini warna hitam lebih tahan pakai lama dengan tahan kotor lah, boleh kata tahan kotor. Okey, dalam condition belakang pun cantik. Dalam condition memang good cantik lagi lah. Tapi pintu pun semua cantik. Tahun 2015. Harga ini hari cuma nak jual 31,800 sajalah. Kalau bos minat ini kereta cepat kontak Misteri. Ini ada sunroof sama dengan moonroof. Dua-dua berfungsi, tak ada masalah. 31,800. Buat full loan bulanan 600 lebih boleh dapat ini Mercedes AMG spek E300. Kalau bos mau kontak Misteri. Setiap hari Misteri akan post seluruh video, tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Misteri punya video, sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Kalau ada rasa video ni bantu bos, sila komen, share, like sama follow Misteri punya video setiap hari. Thank you bos support.